لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أمهات المؤمنين ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم ولأولياء والعلماء والصالحين والمحدثين وبخصوصا إلى الإمام النووي وإلى الشيخ إسبراني يعقوب إلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 51. Situ tak? Bawah. Qala al-mu'allifu qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa uluma syaikhina fid darain amin. Keterangannya katanya azza wa jalla, yakni firman Allah hadis kursi tadi, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna daripada Allah azza wa jalla. Mana Allah Taala nyata, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan di atas aku ni buat zalim. Maksudnya aku tidak akan pernah menzalimi akan hamba-hamba aku. Maka sucilah diriku daripada berbuat aniaya itu. Aniaya ni buat zalim lah. Yang mana suatu sifat aniaya tu ialah suatu sifat memang mustahil atas Allah Ta'ala. Akal kita tak dapat terima Allah Ta'ala ni yang bersifat dengan zalim. Apa dia zalim? Tanda zalim ni meletakkan sesuatu tidak pada tempat dia. Tu maksud kata zalim. Apa kalau sesuatu tu dia letak pada tempat dia, dia tak panggil zalim lah. Tapi bila letak sesuatu tidak pada tempat dia, dia panggil zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Kerana makna aniaya itu ialah melampaui perenggan atau batasan. Ada antara makna bagi zalim juga, iaitu bila buat sesuatu tu melampaui daripada batasan dia. Dan berkuasa pada hak orang lain dengan tiada kebetulannya. Ataf. Sedang kedua-dua sifat itu berkuasa pada hak orang lain dengan tiada kebetulannya. Maksudnya dok rentah hak orang tidak dengan izin lah. Sebab tu Allah Ta'ala ni yang nak buat apa-apa ke kita pun tidak ada masalah. Kenapa? Kerana semua tu hak milik Allah Ta'ala. Sebab tu kita mengaji dalam ilmu tauhid, kalau kita buat taat kepada Allah Ta'ala sekalipun, kalau Allah Ta'ala tu dia nak masukkan kita ke dalam neraka pun, hukumnya harus zati, tetapi mustahil aridi. Mustahil hak hukum baru datang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala janji dah, dia tak akan buat begitu pada kita. Bersalah kalau Allah Ta'ala janji nak azab, tiba-tiba kalau Allah Ta'ala tak nak azab, Tuhan nak maaf, maka itu boleh.
Dia tak jadi kurang pada kata menyalahikan janji, tidak. Sedang kedua-dua sifat itu memang kedua-dua sifat tadi menganiayai dengan makna melampaui perenggan, yakni batasan, dan berkuasa pada hak orang lain dengan tiada kebetulan. Maksudnya tidak muafaqah, tidak kena. Katanya Azza wa Jalla, fala tuzalimu inni haramtu zulma ala nafsi. Maka Allah Ta'ala kata fala tazalamu, maka janganlah kamu memperlaku zalim di antara kamu. Fala tazalamu, maka janganlah berbuat aniaya setengah kamu sama yang lainnya pada sebarang apa jua pun, tak kira lah masalah apa saja, jangan kamu memperlakukan orang itu dengan kezaliman. Katanya Azza wa Jalla, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau orang hok mula-mula, orang hok akhir, manusia dan jin ni sepakat, senyata telah menunjuk ke beberapa dalil daripada Quran dan Sunnah dan akal bahawa Allah Ta'ala itu kaya. Kaya dengan makna terkaya. Kaya dengan makna apa? Terkaya, yakni tak ada berhajat ia Allah daripada tiap-tiap suatu pada zatnya, pada dirinya Allah. Dia panggil terkaya zati. Dan tiadalah akan bertambah-tambah besar kemuliaannya Allah dan kekayaannya Allah dengan suatu daripada makhluknya. Jadi kalau makhluk pakat buat taat pada Allah Ta'ala, tambah kedok kekuasaan Allah Ta'ala, tak bertambah. Berkurang pun tidak, bertambah pun tidak. Di dalam Quran ada dinyatakan bahawa Allah Ta'ala itulah yang empunya langit dan bumi, kerajaan, dan apa-apa di antara keduanya, langit dan bumi, kepunyaan Allah Ta'ala. Kemudian dinyatakan pula bahawa ia Allah tiada berkehendak dan terkaya daripadanya, yakni daripada sesuatu. Tiada berkehendak dan terkaya tu sama makna lah. Bila kata terkaya gak dengan makna dia tu tidak berkehendak pada kita. Hak berkehendaknya kita berkehendak pada Allah. Allah tak ada berkehendak pada kita dah. Mudah kita kata kalau orang kaya lah. Misal contoh mudah. Orang kaya perlu kau miskin, tak ada. Orang miskin memerlukan pada orang kaya. Atau kalau kita kecek mudah tapi kena kira betul orang kaya berhajat juga kau miskin ni. Tak nak buat kerja buat lagi mana orang kaya ada duit. Tak nak buat kerja buat juga. Tapi kecek mudahnya kata hak miskin lah berkehendak pada hak orang kaya. Jadi Allah Ta'ala tak berhajat pada kita. Kita ni hak berhajat pada Allah Ta'ala. Firman-Nya Allah Ta'ala dalam Quran Syarif yang mulia, yang artinya kira-kira Allah lah menjadikan apa yang dikehendakinya Allah, dan berkuasa pula ia Allah melenyapkan segala yang ada ini serta menggantinya, hanya melenyapkan sesuatu ni dengan barang lainnya. Boleh di Allah Ta'ala. Tu hendak lagu mana? Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala buat dengan apa yang dia kehendak. Sebab tu dia tak ada berkehendak kau kita nak bawa agama ni. Tak. Kalau kata kita tak si nak bawa agama ni pun, akal Tuhan ada ke mana-mana kumpulan lain yang akan bawa agama ni. Tapi kita ni jadi termulia kerana kita bawa ke agama Allah Ta'ala. Bawa agama tu dengan nisbah kita mengaji, kita mengajar, kita tolong ke orang-orang nak bawa agama, memudahkan urusan, tolong atur ke program-program keagamaan. Ikutlah apa-apa berkaitan tu. Dia panggil menolong akan agama. Tengok orang-orang yang tak ada nak cara ke agama, mulia ke dak hidup dia? Tak ada mulia sikit rabuk. Dia sibuk dengan hal dunia dia.
Dia tak cara pun agama nak jadi gapo. Mulia tak dia? Tak ada mulia. Lepas tu Tuhan berhajat ke tak dia? Tak. Tuhan mendatangkan orang lain, kumpulan lain. Jadi kita ni bergantung kemuliaan itu disebabkan pemberian daripada Allah Ta'ala pada kita. Dan siapa-siapa yang berkuasa menjadikan tiap-tiap suatunya, tiadalah ia siapa-siapa tu berkehendak kepadanya pada sesuatu. Misal Allah Ta'ala tu, dia kuasa pada menjadikan sesuatu, maka dia tak berhajat pada sesuatu tadi. Kemudian dinyatakan pula oleh Allah Ta'ala bahawa tiada seorang pun yang bersekutu pada kerajaannya, kerajaan Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun bersekutu. La syarikalah. Di Allah Ta'ala ni tak ada orang yang bersekutu. Maka firmannya Allah Ta'ala dalam Quran Syarif, senya tiadalah yang bersekutu dengan Allah pada kerajaan dan kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya tak seperti mana kita ni kalau pakai kursi ramah, kekuatan tu kita rasa ramah. Apa? Maka ramah pakai kursi. Adapun di Allah Ta'ala ada, ia jadi satu kelemahan. Sebab Allah Ta'ala tu bersifat dengan kuasa mutlak. Jadi mustahil Tuhan yang berkuasa mutlak ni memerlukan pada rakyat kursi. Tu kita duk bahas dalam kitab Misbahul Munir umpamanya. Mustahil Allah Ta'ala ni berbilai-bilai. Tuhan ni berbilai-bilai. Mustahil. Sama ada bersepakat antara Tuhan ataupun menyalahi di antara Tuhan. Tu ngaji dalam kitab ilmu tauhid pula. Tu lebih asah lagi ilmu tauhid ni. Kemudian dinyatakan pula olehnya hadis tersebut bahawa ia Allah ni terkaya. Apa maksud terkaya? Tak berhajat daripada bantuan dan pertolongan orang lain. Tak ada berhajat. Demo tolong tak tolong pun tidak ada masalah. Kerana hak demo zahir duk tolong tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Dengan dalil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu buat. Ini hak kita dah mengaji ni daripada af'alullah. Apa semua yang berlaku ni ya tak terlepas daripada kehendak dan perbuatan Allah. Gitu. Kerana tu kita bersyukur tak kalau Allah Ta'ala menjadikan kita ni daripada orang yang bertakwa, daripada orang hak taat dengan arah dia. Hak zahir lah, hak batin tu tak tahu. Hak zahir pun tak tahu nak kekal tak kekal. Maka sebab tu kita tu memerlukan meminta pada Allah Ta'ala senantiasa. Apa tu yang kata kita ni fakir? Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Ya Allah Ta'ala tu terkaya. Wa antumul fuqara'u ilallah. Dan kamu tu orang fakir, orang hina, orang yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ni belai-belai fakir tak khabar fakir. Susah juga. Belai-belai kita ni susah tak rasa susah, tak rasa senang. Susah. Biar kita khabar kita tu berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kena minta doa banyak dengan Allah Ta'ala. Jadi ikut Pak Wahabi nak berdoa banyak sikit tak boleh dah. Dia suruh doa dari semaya. Pas maya tak boleh doa dari ayat. Afdalnya dalam solat. Kena kalau kita doa 2 kali, 3 kali lagi lah lepas dia. Dengeng. Apa ni minta Allah Ta'ala banyak ni? Dia tak wui kita minta dengan Tuhan banyak. Sebab tu orang-orang ikut kumpulan ni orang tak cerdik ya. So kita minta dengan dia. Banyak mana? Kau banyak minta kau molek. Mungkin kau banyak minta kau tak molek. Tapi sipir Pak Wahabi gitu, kau minta banyak kau tak molek. Ya gitu je pehe tu rosak dalam bab agama. Nyeduk balik saya bang menegak saya sudah lah weh. Ya tuai guru Haji Saleh dulu, Babasi Allah yarham Kedah dulu. Dia besar kita.
Balik Mesir ni jangan bawa barang tak laku. Balik Mesir jangan bawa barang hak tak laku. Mana barang tak laku? Wahabi ko, Syiah ko, tu barang tak laku. Maka seperti mana Tok Guru pesan kita pun nak pesan demo. Balik ni kapung jangan duk bawa barang tak laku. Duk jual barang tak laku, tak cerdik. Orang jual ni barang hak laku. Boleh. Maka firman-Nya dalam Quran Syarif, tiadalah bagi Allah itu penolong dan pembantu, tak ada. Lepas tu malaikat-malaikat tu tak ada, bukan dok tolong, bukan dok bantu. Tak ada sikit rambut Tuhan, tak ada memerlukan. Cuma Tuhan nak tunjuk kata tak setiap urusan tu dia ada. Dia panggil macam kita kata organisasi ko, barulah dia panggil comel cara betul. Halo. Ya. Ya. Maka segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan tetap baginya, bagi Allah, serta nafi daripadanya. Daripadanya apa? Daripada Allah segala kekurangan dan kehinaan. Kekurangan dan kehinaan itu kita. Kita hak kurang, kita ni hak ino. Boleh-boleh kurang, boleh-boleh hina pun tak khabar juga kita. Barang siapa berkeadaan sebagaimana tersebut di atas, terkayalah dia seorang itu daripada taat orang yang mengikut. Terkaya maksudnya tak berhajat. Barang siapa berkeadaan sebagaimana tersebut di atas, mana keadaan mana? Keadaan terkaya tadi. Tuhan tu mulia, sempurna ada. Barang siapa berkeadaan sebagaimana tersebut, yakni sifat kemuliaan dan kesempurnaan tu. Nampak tak? Terkayalah dia barang siapa, ini Tuhan lah. Nak kata Tuhan situ. Daripada taat orang yang mengikut. Jadi Tuhan tak berhajat dah kepada ketaatan kita. Berhajat ke dak Tuhan pada kita ni mengaji? Berhajat ke dak Tuhan ni pada kita ni semaya, puasa? Tak. Kalau kita tak taat pun tak ada masalah. Sebab Tuhan tu ya sifat kemuliaan dan kesempurnaan dah. Biar faham situ. Sekiranya diperbuat akal taat oleh sekalian hamba Allah sebagai taat seorang lelaki yang sangat takut kepadanya, kepada Allah, semua buat taat begitu berlaku. Qiyamulahnya, tahajud, baca Quran dan sebagainya, dia kerja olehnya. Manusia tu segala suruhan Allah dan dihentikan segala larangan Allah, nescaya tiadalah bertambah-tambah kemuliaan Allah dengan sebabnya, sebab ketaatan manusia tersebut. Tengok molek di kitab tu. Nescaya tiadalah bertambah-tambah kemuliaan Allah dengan sebabnya, sebab ketaatan tersebut. Tak bertambah. Ya kalau orang ngaji Quran kena tak, ya kena tunjuk gitu. Mungkin tunjuk kata mana tu. Kena kau kita tak mana-mana kan. Kita rasa aling sangatlah. Tunjuk molek. Betul kita pun tak ada mana-mana dah. Tak ada nak tunjuk gak. Yang sombong benar nampak. Ngaji nampak malah. Dan tiada bertambah kekuasaan dan kepunyaan dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Bahkan terjadinya sya'an ta'at itu. Tunjuk mana dah? Biasa dulu tengok noh belakang. Anak-anak Raibina ni, tengok anak-anak Raibina. Pisang kuih pula ni deh. Pisang kuih biar tak jadi Raibina mana dah. Bahkan terjadinya taat itu ialah dengan taufik. Apa taufik? Khalqu qudrah ala taatih. Tuhan memberi kekuatan di atas buat taat. Dan pertolongan daripadanya pada Allah dengan sebata nikmat dan kurnia atas mereka itu manusia.
Boleh dok mengaji ni, kalau tak tahu tak ada boleh mengaji ni. Mana dah? Tak boleh. Baik ke berapa dah? Dah kejap. Begitu juga kalau berbuat durhaka sekalian makhluk. Begitu juga kalau berbuat durhaka sekalian makhluk, sebagai durhaka yang diperbuat oleh seorang lelaki yang sangat jahat. Kita tak ada balik lagi. Kita entah ada. Susah nak dah. Begitu juga kalau berbuat durhaka sekalian makhluk, sebagai durhaka yang diperbuat oleh seorang lelaki yang sangat jahat dan aniaya, seperti perbuatan syaitan. Kata kalau sepakat puak-puak makhluk atas muka dunia ni pakat nak jadi syaitan laka-laka. Pecing awal syaitan. Pakat nak jadi syaitan laka-laka. Tak. Kak nak menyai pahit di syaitan. Tak puasa. Balik awal syaitan, balik gaya awal dia. Balik gaya awal dia. Tak hidup dia nak asuk orang dah lah. Seperti perbuatan syaitan. Maya bedok, poso dok, ada duit tak saya nak keluar zakat, haji tak saya nak pergi. Ngaji fardu ain malah, nak ngaji hadis lebih-lebih malah. Tak. Disalahi segala perintah Tuhan dan diperbuat apa-apa larangannya Allah. Hak Tuhan larang dia pergi buat, hak Tuhan suruh dia tinggal. Ni syaitan ni. Tak. Syaitan tak sih? Syaitan tak ni? Syaitan tak? Syaitan tak kalau hak Tuhan suruh buat dia tinggal. Tak. Tak syaitan sudah kerja, tak syaitan lagu mana. Syaitan lah tu. Tuhan suruh mayat suruh puasa, ya tak mayat tak puasa. Tuhan suruh tinggal. Benda-benda maksiat dia buat, syaitan lah gitu. Syaitan guano. Syaitan tak? Nescaya tiadalah beroleh mudarat daripada perbuatan seorang tu. Akal Allah Ta'ala tu tak ada jadi mudarat. Mudah si puasa pun ikut mung lah. Tu tak ada tambah berkuasa dengan sebab mempuasa. Mung tak saya nak mengaji ikut mung lah. Tu tak ada tambah berkuasa dengan sebab mengaji. Hak jadi mudaratnya kita. Dan tiadalah kurang sedikit pun kekuasaan dan kerajaannya, pemerintah Allah Ta'ala. Tak kurang sikit boleh. Katanya Azza wa Jalla, faman wajada, maka diberilah taufik oleh Allah Ta'ala siapa-siapa berjalan betul dan lurus bagi taat mengikut perjalanan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Katanya Azza wa Jalla, wa man wajada ghairu zalika, maka siapa-siapa yang menurutkan kehendak hati dan nafsunya, dia tak turut hak Tuhan suruh, tak turut tu satu, tak usaha. Ryan, tak turut tu satu, tak usaha. Ya kalau kata kita tak turut ni, sekarang kita nak usaha pada kita nak jadi orang yang menurut, tak apa dah. Celakalah hidupnya seorang tu, dan janganlah ia seorang cela dengan sebab demikian melainkan dirinya sendiri. Kalau ia jadi orang celaka, ia jadi orang tak boleh, tak pandai ilmu, jangan cela orang lain, cela diri dia tu malah. Cela diri dia tu, duk tinggal ke ketaatan. Tak payah nak cela orang lain lah. Orang tu hamba lah ni, tak didik hamba sebenar. Cikgu ustaz hamba lah ni, tak mengajar. Sahabat hamba lah ni, tak ayak ke hamba. Jiran tetangga, habis semua orang yang nak salah ke. Tak ada salah ke orang lah mung sendiri tu. Apa yang malahnya.
Hadis yang ke-25 tu. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu aidan. Naik. Abi Zar lagi. Anna nasam min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, harfun nida, zahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amri bil ma'ruf sadaqatan wa nahyi 'anil munkari sadaqatan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan. Banyak jenis sedekah tu, bukan duit saja. Dah mu tak ada mana duit gak, banyak lagi cara nak sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Pelik pula sahabat. Nak mendatangi isteri pun jadi sedekah, jadi pahala. Qala, maka kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fil haramin akana alaihi wizrun. Tu Nabi jawab soalan dengan soalan. Ya Rasulullah, orang jatuh dekat isteri dia boleh pahala juga. Nabi tanya, patu hak dia dok zina tu tidakkah dia berdosa? Fa kadzalika idza wada'a fil halali kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Artinya telah diriwayatkan pula oleh Abu Zar radhiyallahu anhu, adalah satu puak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka, sahabat sebenarnya telah pergi orang-orang hartawan dengan beroleh pahala yang banyak. Yang ni puak sahabat dia berdeki. Dia berdeki bukan berdeki orang tu kaya, tapi berdeki dengan demo boleh sedekah. Teriptoh kita kata ni. Berdeki kepada orang kaya dermawan supaya kita pun boleh jadi kaya nak dermawan juga. Bukan nak hilang nikmat demo, riptoh tu. Boleh. Berdeki dengan orang alim boleh menyampaikan ilmu pada masyarakat. Lepas tu kita pun nak juga, Allah, aku pun nak jadi orang alim juga, nak boleh menyampaikan ilmu pada masyarakat. Lepas tu lagu mana cara dia? Macam Ayat Faris, lagu mana cara dia? Nak jadi orang alim juga. Kita tidur. Tak. Kalau kita boleh jadi orang alim, dalam tidur kita. Dalam tidur mimpi je lah. Tak. Nak jadi orang alim itu tidur, bermalas-malas, maka kita akan jadi orang alim dalam mimpi kita, dalam tidur kita. Maka sembahyang yang sembah maksudnya bertanya lah. Maka sembahyang yang sembah mereka itu sebagaimana maka sembahyang mereka itu sebagaimana kami bersembahyang ya Rasulullah. Kok sahabat kata untung orang kaya ni ya Rasulullah, bapa demo semaya macam kita semaya. Puasa mereka itu sebagaimana kami puasa, dan bersedekah mereka itu dengan kelebihan daripada kekayaannya. Jadi kami semaya demo semaya, sama-sama lagi. Kami puasa demo puasa, sama-sama lagi. Tapi demo keluar duit, kami tak keluar duit sebab kami tak ada duit. Tak boleh ni Rasulullah, rugi kami untung demo. Untung mereka orang kaya tu ya Rasulullah. Macam mana ni ya Rasulullah? Maka sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersusah hatikah kamu? Jadi serabut kau? Bukankah telah dijadikan oleh Allah bagimu apa-apa yang akan kamu sedekahkan? Tidak ada hak itu hewi kamu benda boleh kamu sedekah.
Sahabat ngaku pala tak faham nak sedekah kat mana, ya faham sedekah tu duit je. Senyo bagi tiap-tiap tasbih itu sedekah. Duk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha, sedekah dah tu. Tiap-tiap ada jatuh tu terjemah. Tiap-tiap membesarkan itu sedekah. Wa kullu tasbihatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah. Tambah sikit. Tiap-tiap membesarkan itu sedekah. Tambah jatuh tu. Mana? Bawah tu Dennis. Mana ni? Tambah ke tak lagi? Ada tambah? Udah saya nak tambah. Cukup dah. Udah suruh tak tambah senyap lagi tak ada dobik. Jumpa tak ada King? Tak jumpa mana lagi benar. Pada kepak tu hujung sekali tu. Bawah, bagi kepak bawah hujung sekali. Tiap-tiap tasbih itu sedekah. Jumpa tak? Lepas pada tu tambah. Tiap-tiap membesarkan itu sedekah. Jom ngaji depan kita boleh tengok juga. Kalau ngaji dari laisuk ni. Laisuk. Kod lain tak nampak demo. Boleh tak boleh. Alay dia lah. Dia ke? Mana tengok? Berapa tu? Siapa dia? Tengok hari. Tiap-tiap tasbih itu sedekah. Lepas tu kita tambah tiap-tiap membesarkan itu sedekah. Takbir. Wa kulli takbiratin sedekah. Wa kulli takbiratin sedekatan. Wa kulli tahmidatin sedekah. Barulah. Tiap-tiap puji itu sedekah. Tiap-tiap tahlil itu sedekah. Banyak weh. Menyeru dengan pekerjaan yang baik-baik itu sedekah. Suruh sayang kita mengaji, jangan malas. Sedekah dah tu. Melarang daripada perbuatan yang jahat-jahat itu sedekah. Amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Ya orang lah ni dah ada amru bil ma'ruf. Ada. Mari mengaji. Mari saya ulama, ada. Mari ke masjid, ada. Teguh kemungkaran ada ke tak? Tak ada. Tebing teguh lebih-lebih ke kita pula masuk jaga. Zaman lah ni. Zaman perangai kapi panggil. Tidak perangai orang Islam. Orang Islam tapi perangai kapi. Perangai tak teruk syarak. Orang kapi duk maksiat tu jenis liat dah. Duk minum arak, duk main betina. Kita kita apa jadi kita juga. Tu nak hari ke judi. Berapa negeri hari judi yang dah ada ni atas negara kita ni, Malaysia ni. Orang lain duk halal lagi judi asal bayar cukai. Bayar cukai boleh buka ke lah judi. Tu geting Highland. Tu hak besar sekali. Umat Islam kena fikir lagi mana cara nak tutup tempat tu. Sebab ada pergi bukan orang kafir saja. Hak Islam pun ada. Agama Islam. Banyak agama Islam dah duk pergi judi. Agama di kat nalai ya panggil. Tutup benda-benda begitu. Tak boleh nak ambil cukai, haram. Tak percaya tanya Tok Peti, tak percaya tanya Tok Peti. Tak percaya kita, moga kita tak ada doktor, profesor, tanya Tok Peti. Tok Peti halal kau dak ambil cukai, orang berjudi, orang buat minum arak, halal kau dak ambil cukai, kita tanya Tok Peti. Kalau ada Tok Peti kata halal mau nak ngaji, mau nak tanya ngaji mana gitu. Mereka ke mana? Haram lah, haram. Mana jadi halal. Ini sedekah ni. Kita teguh ke benda tu. Sekuasa kita lah. Nak gok mana lagi kita ni boleh kecek ya. Sebab tu mula Tok Guru kita ayat kata bila ada kuasa, bukan kecek saja, kita sendiri boleh tutup.
tutup judi, tutup arak, gapo semua. Ni boleh buah lah ni. Setara mana yang kesel buahnya? Tu, kesel, tutup tak? Dok. Lepas tu nak kepada orang Islam yang bertakwa, duk datang. Bukan orang Islam nak kepada jawatan jaga periuk nasi. Hak tu tidak membela pun agama Islam itu sendiri. Ada. Dia fikir yang kata kalau kita tutup, tak ambil cuka judi, cuka arak, cuka tu, cuka ni, negara nak dapat hasil daripada mana? Allah memikir lebih pada orang kafir mikir ni. Nak dapat hasil daripada mana? Negara dapat hasil mana? Tak ambil cuka judi, tak ambil cuka arak, nak dapat hasil mana? Ni so ngaji akidah ni menyeleweng tentang akidah tu. Hak virus kita, negara kita nak ini makmur gapo tu? Hey. Dia tak ada kemakmuran gapo dak ambil hasil-hasil daripada hak are. Tak kira dah siapa mengetah boleh. Hukum dia tetap tolong. Dia tak jadi berubah hukum. Dan pada aurah, yakni pada kemaluan salah seorang kamu itu ada pula sedekah. Maksudnya tu laki bini duk setubuh tu ada sedekah tu. Pelik buat sahabat bertanya mereka lagi, "Hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bagi seorang kami pahala apabila kami bayar ke syahwat dan kecintaan?" Maksudnya kami tunai ke kehendak kami dah nak bersama orang jantan nak dengan orang betina, kehendak kami dah. Kalau kami tu buat dengan maksudnya berbetul dah dengan keinginan syahwat pun nak begitu, boleh pahala juga ke? Pelik pak sahabat. Macam mana sahabat tu pun boleh pahala? Boleh sedekah juga. Sahut Rasulullah SAW, bagaimanakah dalam fikiran kamu? Ni Nabi suruh sahabat ni mikir sendiri. Bayar ke syahwat itu maksudnya kamu tunai. Bayar tu kamu tunai ke. Bagaimanakah dalam fikiran kamu apabila kamu bayar ke, yakni kamu tunai ke syahwat itu kepada yang haram, yakni dengan zina lah umpamanya. Ni tengok molek di kita. Kamu berzina tu, adakah atas kamu berdosa? Dosa ke tak kalau berzina? Menggunakan keinginan syahwat kamu tu pergi pada berzina, berdosa ke tak? Nabi tanya sahabat. Maka seperti demikianlah mulalah apabila kamu hantar ke syahwat itu pada yang halal. Maksudnya kalau kamu ambil syahwat keinginan tinggi pada berzina, benda haram tu haram, maka sama juga lah kamu guna ke keinginan syahwat tu pada hak benda itu halal, maka dapat pahala juga. Apa? Tutup laki bini letih nak pergi buat tasbih, nak kira tasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah, pergi tangan bini boleh pahala ke tak? Boleh. Gitu. Sebab apa? Sebab dia pergi letak hantar keinginan dia tu pada perkara halal. Tak payah lagi lah pak awak ngaji tak habis lagi bidak baik ni. Biar habis dulu. Maka seperti demikian pula lah apabila kamu hantar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tengok agama Islam ni. Bagi nak dapat pahala tu luas sekali. Tak tertentu di atas tikas jadah dok. Hak demo dok bina masjid, hak demo dok bina pondok, hak demo dok tolong ni tolong tu. Betul kerana Allah Ta'ala pahala. Duit boleh? Boleh. Pahala apa boleh? Misal kita nak berjanguk. Ryan, nak berjanguk, we kemah pakaian kita, we kemah orang panggil rambut kita. Bau sabung dan sebagainya. Keinginan syahwat ke tak? Syahwat kita nak tu. Nafsu maksudnya. Nafsu kita nak kemahnya, semak, segok. Tu agama suruh ke tak? Agama pun suruh. Dapat pahala juga dinisbah ke tu. Sebab tu pak sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah kami ni duk pakai kemah,
Dok pakai ye maha kami ni adakah jadi takabur? Rasida, takabur tak? Asal tak agak berdiri. Takabur ke tak? Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata takabur itu batarul haq wa ramtun nas. Apa dia takabur? Kamu menolak ke benda kebenaran. Benda kebenaran mungkin tolak juga. Jelas dah benda tu salah. Orang tegur, mu tolak. Tak sepakat. Waramtun nas, dia kamu menghina ke manusia yang lain. Oh, dia naik kereta. Kereta nak mampu tengah jalan. Pok. Ya hina dia orang. Ada pun yang naik kereta mahal ko. Ya pakai baju mahal ko. Lagi mana dia tak ada hina ke orang. Tak ada masalah di agama. Mungkin kata di mahal pakai ye kena rumah kita tu jadi rosak kita tu tidak. Assalamualaikum. Ya. 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 Ada. Sekarang sampai pukul 12 lah. Saya nak pergi ambil anak pula sekolah. Ya. Dah pukul 12 lebih saya nak pergi ambil anak sekolah. Ada. Zuhur ada insyaAllah. Dari mana ni? Kau lanah ya. Tak apalah. Okay. Thank you. Keterangannya apa? Mungkin dengan pakai ya kemah gitu, takabur. Tapi kalau katalah kita pakai mahal, mari duk rasa diri lebih kita pada orang. Takabur lah tu. Kita pakai kuk ni, syegok ni, apa pakai lekih ni. Tok lebah bagi kapur. Takabur lah tu. Ada pun kita pakai kemah kuk kop gapo ko. Nampak tak ayah lalu. Tak ayah, selekeh tak ayah. Nampak orang tua pak cik. Ni kotor, jangan sentuh saya. Paling ni kali. Tak. Takabur. Ni, biar beza. Jadi buat apa hak betul dengan keinginan kita pun kalau kena dengan syarat, pahala. Dibuat letak atas syarat no. Kata keterangannya katanya Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Kita mendatangi kehendak kita apa boleh pahala? Pelik buat sahabat jadi ajib, heran agama ni. Sebab begitu mau Tuhan nak bagi pahala ke kita. Sebab tu kita tengok orang perempuan haram ketika ni tak ada apa-apa tujuan haram. Dia buka aurat kau, tak buka aurat kau, dia tengok orang perempuan tak ada apa-apa urusan muamalat dan sebagainya haram. Tapi ketika kalau nak menikah, dia kita tengok orang tino sunat. Boleh pahala pula tengok. Cuma juga awak ni. Misal boleh pahala ke tak? Boleh pahala pula situ. Tunggulah si. Lalu biar ngaji biar reti dulu. Cuma nak ayat hukum dulu biar pehek. Bahkan kalau pakai pudah kata awak buka pudah saya nak tengok awak. Dia kata tak boleh nak tengok, nanti tengok lepas pada halal lah. Oh halal dah. Ni tak ngaji tu. Tak payah. Jahil dengan agama. Nanti halal kata ni tengok. Mengaji dah agama. Tika ni halal dah ni. Sunat lah pula tengok. Kata nanti halal dulu. Nanti akad nikah dulu. Mengaji kita mana? Tinggalkan dia. Ketahuilah bahawasanya dia orangnya jahil dengan agamanya. Aduh. Nak tahu orang jahil dengan agama, tak jahil dengan agama, kita terti dulu agama. Kalau kita tak terti juga tentang hukum agama, kita nak tahu kan hukum agama. Dia tu jahil ke tak?
Kadang-kadang Allah wariahnya warok. Getina wariah. Waroknya Masya Allah. Tunggu halal dulu boleh buka. Ya Allah 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 Allah. Amo jahil dengan agama. Tu gak. Siapa waktu tiko? Hei, ni bukan bini saya ni. Bukan. Ada kerja ni. Tu kamu suruh tengok. Ha, yalah kau. Mu kenal dia kenal kamu. Ha, yalah. Ada apa? Ha, gitu. Nama lagi daya. Ketahuilah adalah syahwat jimuk dan bersetubuh itu syahwat yang disukai oleh nabi-nabi dan orang yang soleh-soleh. Ha. Ya nabi kita kata berapa? Aku berbangga dengan ramanya umat. Tu kalau tak bersama nak ramai kat mana umat weh? Buat lagu mana jadi ramai kalau tak bersama. Dah tu. Jadi hak ni disukai. Pelik bunyi sekali tu, pelik tu. Wano mak alih kata bersetubuh itu syahwat yang disukai oleh nabi-nabi dan orang yang soleh-soleh. Yang ni tak adil lah. Ya kita letak pada tempat halal tak apa selalu dah. Kemudian berkata mereka senyap perkahwinan itu mempunyai kemaslihatan yang banyak pada dunia dan agama. Menikah ni molek. Kok agama molek, kok dunia molek. Kok dunia tak si rosak masyarakat. Kok agama, ni aghaddu lil basar wa ahsan lil farji. Menundukkan mata pandangnya dan apa? Selamat daripada zina. Tu ya kerajaan negeri duit kau orang nak menikah mula-mula tu. Bantu Rasdai. Nak nikah ni boleh minta bantu 1,000. 1,000 yalah, nak 10,000 cari sendiri. Ni ada bantu Molek kita setuju benda tu. Kerana agama galak Ya ma'syarasy syabab man istata aminkum ba'ah falyatazawwaj. Hei orang muda kalau ada keinginan ada belanja falyatazawwaj, menikah. Apa? Api masa ni duk mengaji lah dulu. Ada penuh duk luar kehidupan sosial. Capur jatuh petino. Tak ada keinginan lah. Yang naik keinginan ni. Waktu tu bahaya tu berlaku zina tu. Jadi waktu tu menikah. Orang duk gapo duk capur jatuh petino gapo. Duk mesej pergi mari gapo semua menikah lah. Buat PJJ. Ada ayah buat kita. InsyaAllah selamat. Seperti menutup mata daripada pemandangan yang hari-hari ni maslahah ke agama. Kita tengoklah benda hari. Melawan syahwat daripada zina. Ni banyak mana ni anak luar nikah zina dan sebagainya. Wal'ayazabillah. Minta berlindung kita dan zuriat kita, anak beranak kita, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bimbel lah ni. Duk sekolah boleh berzina lagi. Wal'ayazabillah. Dahsyat. Sekolah berzina. Masa mana yang buat kerja tak tahu. Ingat ni. Lepas tu tak boleh. Ya kalau sekolah suku-suku, hak lelaki suku, hak puan suku pun yang pergi jumpa mana? Tu jumpa di tuition. Tak tuition. Kelas tambah untuk kelas tuition kapal pula ni. Jumpa sana, ambil nombor sana. Tu sekolah agama dua-dua. Hak sekolah kebahasaan tak ada ayat hak agama berterak. Sekali bahasa 2-3 kali peterak berguling dah kali kan. Kau dah dengar hadis dan dengar Quran seumur dah pun. Dan beroleh anak cucu yang mana dengan dia anak cucu tu disempurnakan keramaian dan kemakmuran dunia. Sebab tu Nabi berbangga umat ramai. Menikah tak masalah. Molek. Berkata nanti nak ngaji kita Idahul Ba'qa.
tidur 3 tahun lagi lah. Ngaji selalu kita tak pasal-pasal pula. Tapi kena ngaji tak munakahah. Kalau kita unwan falah pun ada, kita munakahah. Ya pak rubuk dah kalau kita dok ngaji unwan falah. Ibadat, muamalat, munakahah jenayah. Tapi Syekh Daud dia buat kitab khusus pula bab munakahah. Bab masalah suami isteri ni. Berkata mereka lagi adalah tiap-tiap syahwat mendatangkan kesak pada hati. Dikecualikan syahwat jima ini, maka tipislah hati daripadanya. Kesak kasar lah. Syahwat ni bawa hati tu jadi kerah. Kecuali syahwat jima, keinginan pada setubuh ini, maka tipislah hati daripadanya keinginan ni. Tapi hak halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abi Hurairah? Abdul Rahman bin Sakhrin. Apa nama Abu Hurairah? Tarikh, apa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah sebab apa? Nama Abu Hurairah. Bagri, sebab apa? Sebab dia suka duk main kucing ni. Duk jaga, duk pelihara kucing. Nabi pun bergelar dia Abu Hurairah. Maka pak sahabat dia suka gelare hak Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulami. Kalau kita dobik ni dalam naskah lain tak ada kata yusbihu ala ni. Sini ada tulis yusbihu ala. Karena sekarang kulli sulami minan nasi alaihi sadaqatun. Gitu. Yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini sadaqatun wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatan wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul adza anit tariqi sadaqatun. Ni banyak jalan nak sedekah ni. Orang yang malas sedekah ni memang tak si. Bukan so jalan ya sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka katanya telah bersabda Rasulullah sallam pada pagi-pagi, yusbihu ala kulli sulami, pada tiap-tiap pagi adalah tiap-tiap anggota manusia itu sedekah. Tiap-tiap pagi ni anggota kita ada 360 persendian ni. Ada 360 persendian anggota kita ni menutup ke daripada kita sedekah. Dia tutup kita ni biar sedekah. Lepas lagu mana? Pada tiap-tiap hari yang terbit padanya matahari serta berlaku adil engkau padanya hari itu, iaitu sedekah. Kita buat adil. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, tak adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya tu ia panggil adil. Ataupun tidak melampaui batas, itu adil. Tak dia kata zalim tu melampaui batas. Adil ni tidak melampaui batas. Dia meletakkan sesuatu pada tempat dia, adil. Selipar kita tak kaki itu adil. Nampak? Meletakkan sesuatu pada tempat dia, tempat yang layak. Maka kita berlaku adil pada setiap hari itu ialah sedekah. Misal kalau anak kita sekolah menengah, kita beri duit banyak sikit. Kalau sekolah rendah kita beri sikit je. Mak ni tak adil lah, abai boleh 50 ya seminggu, kita 50 ya sebulan. Tak adil. Mu budak kecil. Mengerti sikit gak adil ni apa? Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi kalau kau budak kecil banyak dah duit, rosak budak. Atau kau dah keperluan hak berhajat saja, kau tak jadi rosak.
Oh, habis duit dah ada rosak dia. Maka kita berlaku adil pada setiap hari itu sedekah. Bahawa engkau tolong seorang lelaki, maka engkau tanggung ia, lelaki itu, di atas kenderaan atau harta bendanya yang engkau tanggung, iaitu sedekah. Kita tupai orang, tengok orang jalan kaki Allah sianya, marilah naik. Sedekah. Dia kata tak apalah, tak apa. Naik. Ini nampak sungguh. Ni kita, main naik. Dia kata tak apalah. Oh tak apa. Kejut apa ni? Boleh kira. Bukan nak ajar betul. Tengok orang susah. Naik aja lagi. Ataupun bagai dia. Betul atas kenderaan kita. Buat lagi. Hak tu bukan sedekah tu. Hak tu zalim. Ambil bagai dia tu, buat naik atas kereta, tak apalah makcik nak atas mana bagai ni. Oh nak tahu rumah anak makcik, tak apa mana rumah dia. Wi alamat nanti kita pergi atas. Kebetulan kita nak balik Kelantan juga makcik. Oh ya ke? Alhamdulillah. Tu makcik nak balik juga ni. Tak muat dah makcik, penuh dah ni. Ini tak tahu bumbu kereta. Ni. Makcik kata comel juga idea tu. Sedekah. Ada tu susah mana sedekah. Tapi tengok orang tak lah nak naik motor tu. Ni. Nagih kau gapo topek semata. Ada. Tengok makcik tak naik. Tengok hak retina comel. Marilah saya tumpangkan awak. Hak tu bukan sedekah juga. Naik motor pun pinjam motor orang. Habis. Sedekah ni luah. Tolong orang tu boleh sedekah. Kita ingat dulu kan. Nak pergi ngaji pas Kota Baru tu. Naik bah 38. Lalu kok ke Mubu. Hari Jumaat. Makcik-makcik Mubu dia akak gitu. Besarlah bekah jual kacang Kota Baru. Ni Pak Ceramuh tu guru. 2-3 gun ni orang naik bah. Nak pergi jual. Kita betul lah akak. Itu sedekah. Sedekah. Perkataan yang baik-baik iaitu sedekah. Kita sebut benda-benda molek. Mengaji sungguh. Subhanallah. Alhamdulillah. Sedekah. Tiap-tiap langkah engkau kepada tempat sembahyang itu ialah sedekah. Ni kita nak bagi ngaji sama juga ni. Tahu? Nak melepaskan fardu di atas masyarakat kita. Nak balik nak nyatakan agama di kapur kita ni, Afzal. Nak balik ayat kau kapur agama ni. Kau tak sih? Nak balik cakap ke orang kampung kat Johor sana no agama. Dan engkau buang kotoran daripada jalan itu sedekah pula. Tengok benda-benda hak terhalal di tepi-tepi jalan tu. Kai-kai lah. Enggak biar semata-mata. Letak sapoh atas bonet kereta. Jatuh sapoh tu. Yang biar atas jalan raya. Habis aku duk lalu piuk-piuk. Ngapa pempoh anak dia nyonya tahi habis capur lerau situ. Habis jalan raya. Ni. Nak buh dalam kereta siapa? Saya. Saya ke kereta. Buh atas bonet jatuh pula. Jatuh tak ada kutik nak ambil dah. Tu. Tu kira guano esok. Amalan tak banyak dah nyusah kau orang. Tiap orang lalu tu orang duduk anak. Basuh. Samus sendiri lah belakang tu. Orang duduk anak dia sebut. Menata sebagainya. Habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ni siapa-siapa duduk dalam. Duduk lepas keluar. Tak cukup nak lepas dalam pondok. Lepas pas keluar pula siapa. Mana? Tak. Keluar ke tak?
Tak cukup lagi tu siapa dak ada. Yang hidup nyusah kok ke. Kita amalan tak banyak dah. Bika basi tu. Amalan tak banyak dah. Maksiat duk banyak dah dosa kita. Lepas tu nak salah pula dengan orang. Nak telekat dengan orang pula. Tu susah nak didik. Hak jadi mengotor, nak jadi pembersih susah weh. Duk ponok ni berlatih diri. Keterangannya katanya Nabi SAW. Apa? Yusbihu ala kulli sulami. Ada perkataan sulami itu, sulama itu, maknanya ialah segenap anggota dan persendiannya persendian anggota. Tersebut pada perkataan ahli kejadian, yakni ahli kejadian ni ulama bahagian biologi lah. Nih. Adalah anggota manusia 360 buah. Ya sebut buah tak apalah. 360 persendian. Maka tiap-tiap anggota yang tersebut itu ialah mempunyai sedekah masing-masing. Mempunyai ini menutup. Ya tutup kita biar sedekah pada tiap-tiap hari suruh kita sedekah. Apabila diperbuat olehnya seorang suatu kebajikan seperti tasbih, tahlil, takbir. Apa kita dah buat dah? Apa? Melangkah pergi sembahyang. Dah buat dah pagi-pagi tu. Dan lain-lain sebagainya, iaitu sedekah daripadanya, daripada tiap-tiap persendian tadi. Apatah lagi kalau kita main duha pula 2 rakaat, lebih molek. Mencukupi dah tuntutan sedekah daripada tiap-tiap persendian tadi. Barang siapa menunaikan sedekah anggota itu pada pagi hari, ialah membayarkan zakat badannya. Ia bayar zakat badan seolah-olah. Maka terpeliharalah amalan yang lain-lain baginya tersebut pada hadis adalah 2 rakaat daripada sembahyang duha itu sebagai zakat badan yang tersebut. 2 rakaat kita sembahyang duha tu memadai bagi tuntutan persendian untuk kita bayar ke sedekah. So lagi wabihi ilaih an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu ialah elok perangai. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an wa bi satabani Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah SAW faqala jita tas'alu anil birra qultu na'am qala astafti qalbaka tu la sawab qalbaka qablaka qalbaka bukan qablika qal la dulu qalbaka astafti qalbaka lil birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi qalbu wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nasu wa aftauka hadisun hasanun rawainahu fi musnadil imamain musnad 2 imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin dengan sanad yang elok. Artinya telah diriwayatkan telah diceritakan daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya kata Nabi SAW adalah kebajikan itu kebaikan albiru tu apa? Husnul khuluqi. Apa hak tu tak apa dah. Betul? Apa hak tu tak apa dah. Sepatah tak ngapa lagi ni. Albiru husnul khuluqi. Kebaikan itu ialah baik perangai. Adalah kebajikan itu perangai yang baik. Wal ismu dan dosa itu apa? Apa-apa yang bergerak dalam hati engkau dan benci engkau bahawa ditengok oleh manusia atasnya atas kejahatan tadi. Atau kejahatan.
Kejahatan ni hak dalam hati kita tak tenang. Kalau hati kita tak tenang, tu cek kejahatan tu. Misal kita nak buka puasa, telai air baik, tenang tak? Tak tenang. Tu kejahatan dia panggil. Nak isap rokok ke, tenang ke tak? Tak tenang. Tu kejahatan dia panggil. Ataupun kita beci orang tengok. Kejahatan tu. Dah takut orang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Telah diriwayatkan pula daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, maka katanya senya datang aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian katanya kepada aku, kata Nabi, kedatangan engkau kemari kerana menanyakan apa kebajikan itu. Nabi tanya. Macam pun Nabi tahu dah ni. Mung datang ni kerana nak menanya tentang kebajikan, betul tak? Sahutku, ya Rasulullah. Itulah sebabnya aku datang kepada engkau nak bertanya tentang kebajikan itu apa. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah lagi, tuntutlah fatwa kepada hati engkau sendiri. Kalau mu nak tahu benda tu baik kau jahat, mu tutup fatwa tu dalam diri kamu. Sebab apa? Adalah kebajikan itu barang yang tetap kepadanya, kepada barang oleh nafsu dan hati engkau. Ya, kalau nak cek benda baik, hati kita tenang. Ya. Macam kita semaya, kita ngaji Quran, kita sedekah, kita buat kebaikan, birrul walid dan sebagainya. Ni dah hati. Hati alamat benda tu benda kebajikan, benda kebaikan. Fatwa di hati kita. Dan dosa itu barang yang bergerak-gerak. Apa bergerak-gerak? Yakni tak tenang. Dan terguris pada hati. Sama lah tu. Dan dada engkau, sekalipun berfatwa manusia kepada engkau dengan menyalahinya, walaupun manusia kata lain, tapi hatimu tak tenang, tak payahlah. Tak molek lah tu. Nak ambil taksi ni, duit ni, mu tenang ke tak? Tak tenang, tak payah ambil. Cek benda tak molek di mu. Hadis ini Hasan yang telah kami, hadis ini Hasan ni bawah pada sahih, atas daripada dhaif. Maksudnya kuat adalah Hasan ni riwayat hak kuat dah. Yang telah kami riwayatkan pada dua kitab Musnad bagi Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi dengan isnad perhubungan yang hasan, yang elok. Keterangannya katanya Nabi SAW, al-biru husnul khulqi, berkata Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, adalah baik perangai itu pekerjaan yang sangat mudah, iaitu muka yang manis dan lidah yang lembut. Ingat, apa kata Ibnu Umar? Perbuatan baik itu, perangai yang baik itu mudah sangat. Kata Ibnu Umar, perangai yang baik ni sangat mudah, iaitu manis pada muka dan lidah yang lembut. Sope satung lah. Kecek molek, muka maning. Ni dulu Pak J masa cetung. Gue tak puasa. Tak nak nampak puasa juga. Isa katanya. Sebab kalau duduk senyum ceria semua, orang kata tak puasa pula. Jadi ya buat mas. Apa nak buat masa letih? Puasa okay? Lain dah tak ni. Jadi ingat kata Ibnu Umar, akhlak yang baik itu mudah ke susah? Mudah. Lagu mana? Muka yang manis dan lidah yang lembut. Kau dah tu ya. Ada tak susah mana? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ismu ma haka fi nafsika. Apabila tiada tetap hati, takkan suatu pekerjaan malah cemas
bercampur takut, iaitulah pekerjaan yang berdosa memperbuatnya. Itu alamat tak molek. Maka hadis ini memberi ingat kepada kita apabila seseorang hendak kerjakan suatu pekerjaan, maka bertanyalah lebih dahulu kepada hati sendiri. Tanya hati kita, tenang ke tak tenang? Tak payahlah ambil projek dengan cara rasuah. Mana ada tenang? Tak payah tanya dah. Ustaz mau salah lah. Nak boleh projek ni, nak minta projek. Lepas tu nak bagi rasuah dulu, duit kat meja dulu, bawah meja. Kalau tak boleh projek. Boleh ke tak Ada. Nak tunggu kita kata boleh. Nak bagi projek sikit ke kita ke mana? Benda jelas dah, tak tanya dah. Tapi dia kata kalau tak bagi duit bawah meja, tak boleh nak projek dah mela ni. Apa tu kalau benda haram jadi halal dengan sebab orang pakai buat haram. Gitu. Dalil kat mana ambil? Ya, carilah deh. Cari duit kat halal kat lain. Tak boleh kat tu Tuhan buka kat lain kita. Tuhan nak tengok kita secara mana. Tuhan tahu dah. Tuhan nak menzahirkan kita tu secara mana Tuhan. Sangat-sangat menitik berat ke agama kau tidak. Jika tetap hati atasnya perbuatlah akhir dia. Tak apa. Dan jika tiada tetap hati atasnya, hendaklah tinggal ke daripadanya daripada ambil rasuah, ambil riba, ambil hak orang. Ni enggak, orang tak ada lesen, tak nanya, kata siapa yang nak bayar? Nak bayar bala mahal, bayar sini murah. Pelik. Bayar bala mahal, bayar sini murah. Kita boleh kecek-kecek kira lah. Hanya dahulu telah diterangkan kenyataan syubhah dan kesamaran. Ayat dulu. Al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kecek dah dulu tentang syubhat. Itu telah diriwayatkan orang senya berwasiat Adam. Ni Nabi Adam wasiat ke apa? Alaihi salam kepada anaknya dengan beberapa perkara ni. Anda molek Nabi Adam wasiat ke anak dia. Wasiat gini juga ke diri kita dan anak kita esok. Apabila berkehendak engkau memperbuat suatu pekerjaan, sekiranya tiada hati engkau tetap. Ya Allah, sawak tu tambah sikit, tetap. Tak kalau memperbuatnya, kalau hatimu tak tetap, maka hendaklah engkau berhenti daripada perkara tersebut. Kalau rasa kelisah, jangan buat. Kerana bahawasanya sya'an hatiku tak kalau memakan buah kayu yang dilarang aku daripada makan, kata Nabi Adam, ialah dalam bergerak-gerak dan dan takut-takutan. Aku pun masa nak makan buah kuli rasa tak sedap. Jadi mung ingat anak-anak cucuku sekalian, kalau mung nak buat sesuatu rasa tak tetap berapa, jangan dah buat. Apabila berkehendak engkau memperbuat suatu pekerjaan, hendaklah engkau tilik kesudahannya lebih dahulu. Mu tengok, mu malah ni, mu tengok tilik kesudahan mana orang malah. Mu rajin, tengok tilik kesudahan rajin lagu mana. Mu tidak lillahi ta'ala, tengok kesudahan orang tidak lillahi ta'ala lagu mana. Mu buat lillahi ta'ala, tengok kesudahan orang buat lillahi ta'ala lagu mana. Barakatnya kehidupan dia. Baikkah atau jahat? Baikkah atau jahat? Kerana sekiranya berfikirlah aku lebih dahulu, kata Nabi Adam, pada memakai kayu itu. Kalau dulu aku makan, nak makan buah khuldi, aku mikir tiada aku mahu makan daripadanya, aku tak nak makan. Apabila engkau hendak buat suatu pekerjaan, hendaklah bermusyawarah lebih dahulu padanya pada pekerjaan. Sama orang yang baik-baik, kecek kira dengan orang-orang soleh, dengan tok-tok imam, tok-tok lebah kampung kita. Nak menikah, nak pergi ngaji, musyawarah dulu dengan tok imam. Tak pengusi masjid, mana leh? Saya ni rasa nak mengaji lah. Ayo, nampak macam mana? Molek. Nak pergi ngaji mana? Pergi ngaji sini. Musyawarah dulu sepatutnya.
Dan berpengetahuan dalam hal itu. Tanya orang yang aling lah, yang arif. Kalau buat pondok, tanya orang ngaji pondok. Mana pondok boleh amagi? Dia mau pandai baca tak? Tak. Tak tanya mana. Pergi mana-mana weh. Biar pandai baca dulu. Baca tak anak lagi. Tanya orang soleh, orang baik-baik dan berpengetahuan ada hal itu. Kerana sekiranya bertanyalah aku, kata Nabi Adam alaihissalam, lebih dahulu dari hal memakai kayu itu kepada malaikat-malaikat. Kalau aku mesyuarat dengan malaikat-malaikat, nanya, aku nak pakai buah khuldi tu lagu mana pandangnya popokmu? Tentulah disuruhnya pok malaikat aku buat meninggalkan daripada makan. Jadi ingat dua perkara. Nabi Adam pesan. Apa dia Nabi Adam pesan ni? Nak buat sesuatu, tengok di kita ni tenang ke tak tenang. Sebab dulu Nabi Adam kata nak makan buah khuldi tu, aku di pun tak tenang. Yang kedua, nak buat sesuatu, tengok hujung akhir dia. Yang ketiga, bermusyawarah dulu dengan orang-orang yang soleh. Tanya sepatah dua dulu demo. Lagu mana pandangnya demo? Katanya Nabi SAW, wa karahta an yatla'a alaihin nas. Maka pekerjaan syubhat yang dikerjakan oleh seorang mestilah dicela. Benar tak boleh kena cela. Bukan cela diri orang tu, cela perbuatan dia tu. Apalah dia ambil cukai dia ambil cukai judi, dia ambil cukai arak. Apalah tak ada takwa pada Allah ni. Kena cela perbuatan dia tu. Siapa dia? Ikutlah siapa dia pun. Dia ambil cukai tu. Dia halal. Dia beri izin. Apalah ni hok sign kontrak we izin dak buka judi besar-besar gitu mo tu. Aku manalah dalam lebih kubur. Allah siap. Tak kena kata ke? Kes demo ada tempat judi besar gitu mo, tempat maksiat pada Allah gitu mo lalu. Tak kena kata makan haki agak-agak. Lepas tu kalau kena kata nak pergi lagu mana berhenti, kena kata orang yang izin buka tu. Tutup tempat-tempat maksiat tu, barulah orang yang beri izin pada buat maksiat ni, tempat hak ni, selamat daripada azab. Lagi mana tak tutup tempat tu? Di azab dari kubur. Atas janji Tuhan lah ni, hamba tak tahu alai barzah. Tapi Tuhan janji begitulah. Artis-artis bila tobat baguslah, masya-Allah orang artis-artis ni. Mana? Pakai dia tak tutup aurat gapo dulu tu. Nak, dia minta lah filem ni bola ditayangkan, amo tobat dah. Filem amo dak atas katil ngatok laki orang ni. Tak pakai tudung ni, pakai baju kelawar ni. Allah, hinonyo luk jadi deh. Tak sehino kau. Sehino deh. Anak duk tengok gumoh. Abah, mok duk atas kating siapa tu? Abah dia kata tu lah, mok mu tengah cari duit lah, kamu nak pergi sekolah. Duk atas kating dengan lain. Oh lah. Lagu tu cari-cari duit deh. Apa? Ni. Mana bahagia-bahagia menteri kekeluargaan ni? Kau tak ada bahagia menteri kekeluargaan dah ni. Sentosa amel ke keluarga begitu. Cuk kecek sikit Mari kita buat perdebatan sikit. Buat ni pondok kita tak apa buat berdebat sini. Bahagia ke rumah tangga begitu. Dah jaga masalah kekeluargaan masyarakat kan? Tak mengajilah. Dan dibenci oleh manusia, begitu juga apabila kena benci. Kita tengok dalam kitab Faridah gapo. Orang dah buat maksiat, dia tengok orang lain buat maksiat, dia kena tegur. Walaupun maksiat hak sama. Maksiat hak sama. Dia curi, kau itu curi, dia nampak kau curi, tak boleh buat curi ni. Dia kata mu tegur aku curi, mu pun curi. Wajib tegur. Diri maksiat kita buat dosa. Diri kita ni tahu demo doa maksiat, kena tegur pula kalau kita kuasa. Tak boleh. Tak boleh tegur hamba tak boleh tegur orang apa, hamba pun tak sempurna lagi. Bila mu nak sempurnanya?
Mana Nasdaq tak? Tak nampak sempurna tu. Bila mu nak sempurna yo? Tak ada sempurnanya kita ni. Nyada jugalah gelecohnya. Sebab tu kata ulama yang panggil apa? Islah nafsak wad'u ghairak. Kita baiki diri kita, kita seru ke orang lain. Bukan sempurna baru nak pergi seru orang dak. Waktu mati hidup semula nak sempurna. Islah nafsak, kita baiki diri kita. Dalam masa kita duk baiki diri kita ni, wad'u ghairak, seru kata orang lain pakai baiki. Ni. Itu cara. Dia kata kita berjuru, ustaz ni berjuru nah kali ni dak tegur gitu, tegur ni. Dak. Ada dak kata berjuru apa tulah ya. Patut dak tegur tu. Tadi nak baiki diri kita, nak suruh orang lain pun pakai baiki juga. Hak tu agama tutup. Habis itu mak pula balik rumah, anak tengok TV, anak tanya, mak ayah duk dengan siapa, duk peluk dengan siapa tu? Itulah ayah mau cari duit. Halal ke haram? Ayah mau cari duit tu halal ke haram? Anak tu kalau cik tanya pula, halal ke haram mak? Kalau berlakon tak apa, halal. Kapi orang tu. Mak kata kalau berlakon tak apa awal. Kapi kerana menghalalkan benda hak jelas haram. Ni hidup oyak. Ka alik poro. Takut tak tina ejo. KAFIR. Telo suruh nak ngejo rumi. Kerana telah menghalalkan benda yang haram yang daruri. Semua kita tahu. Bukan kita tahu haram. Kau tak tahu Rayang? Tahu, alhamdulillah. Begitu juga apabila berkahwin, ya. Patu kalau anak tanya halal ke haram, kan kata haram. Patu bapa yang pergi cari juga tu tahu. Tak ada orang benterah hati. Jawab gitu mudah. Tak ada orang benterah. Ni orang izin. Buat perbuatan haram ni orang izin. Makan kedai boleh puasa ya orang benterah. Hak tu haram yang dibenteras oleh orang-orang yang ada kuasa. Adapun haram duk berlakon, hak tu walaupun benda haram tidak dibenteras oleh orang yang ada kuasa. Tu guna saya esok orang ada kuasa ni mak. Soal jawab dengan Tuhan saya esok. Untuk mana kuasa mu tak ada. Duk lok umat Muhammad ni duk maksiat. Begitu juga apabila berkahwin. Ia seorang sama seorang perempuan yang menyusu baginya. Sudah ibu susuai dia. Tentulah diumpak oleh manusia atasnya atas orang sana. Dicelah. Mana menikah dengan mak sesuai? Mana boleh? Jadi mahram ni dengan sebab sesuai, dengan berambil-ambilan, menatu tok tua. Dengan nasab pertalian darah. Itu jadi mahram. Tak boleh nak menikah. Kata sikit lagi katanya Nabi SAW, maha kafin nafsi. Apabila engkau menerima harta daripada seorang manusia, yang mana kebanyakan hartanya orang itu daripada yang haram, sekalipun difatwakan oleh ulama kepada engkau atas harusnya, maka ketakutan dan kegentaran itu masih tetap pada hati engkau. Sebab itu hendaklah engkau tinggalkan daripadanya, daripada mengambil harta orang tersebut. Kita mengaji fiqh, ulama kata kalau orang si A ni dia ada usaha yang haram, dia juga ada kerja usaha yang halal. Lepas tu dia duit ke kita, bantulah orang sabilillah ni dok mengaji agama. Ko ustaz attack. Dok ustaz pun sabilillah juga. Kita tahu dia tu kerja haram pun ada, kerja halal pun ada. Lepas tu kita tak pasti hak kerja dia ni hak halal ke hak haram je kita. Maka hukum syarak kata boleh kita ambil lagi. Hati panggil syubhat kesamaran tu. Mungkin hak kita ni pada usaha halal.
Tapi masa kita nak ambil tu kita rasa tak sedap rasa dia ni dah jual agak, jual dada. Tapi dia buka juga kedai nego ke apa semua. Maka sekalipun difatwakan oleh manusia ni, ulama kata halal sekalipun, hatimu tak tetap mu yang dah ambil. Tu kalau nak beramal betul hadis lah. Kebetulan duit poket pun tak ada dah ni. Ambil semata dah. Tu email lah pula. Nak email setara mana. Habis itu ila anqal an Abi Najihin al-Irbadi. Bagi kasrah harful awal wa sukunir ra. Radiyallahu anhu as-Salami. Sariyah as-Salami. Allahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna min ibadikal mukhlisin wa ja'alna min awliyaika as-salihin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudhna an ghirah waj'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.